kenapa Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim? Why? Anwar dah malu dah. Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim. Macam mana nak siasat Anwar Ibrahim? Nama Azam Belen pun kena petik. Siapa kata tu? Sekarang ni, korang nampak tak kemaluan yang memalukan sekarang ni untuk Anwar Ibrahim? Dalam masa beberapa hari ni, start hari Jumaat tu hari ni, korang nampak tak kemaluan yang memalukan untuk Anwar Ibrahim? Saya tanya korang ni, jujur jawab. Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini satu otak taik kepala. You know, I pun tak tahu apa mau cakap lah. Mau maki dia apa lah. Macam rasa mau maki lah. Tapi, yalah, dalam TikTok tak boleh lah. Bodoh punya orang. Otak dekat bontot. Dia boleh boleh spin sini, spin sana, tunjuk Albert T dengan Mahathir, Albert T dengan PAS macam ini semua benda ni itu Mahathir sama PAS yang suruh itu dia punya set poll pergi angkat wang kah? Pergi beli curut kah? Pergi tukar duit pound kah? Bodoh lah you. PAS sama Mahathir yang suruh dia pergi buat itu video kah? Kan Albert T sudah cakap, dia kata itu set poll kepada itu PMX yang cakap suruh pergi buat itu video semua. Bodoh lah lu. Ayo, tak ada balik-balik. Ada orang kentut pun lalu cakap Mahathir yang suruh kentut, PAS yang suruh kentut. Lu orang sendiri punya set poll, sendiri punya kerajaan, sendiri punya SPRM. Hari itu bila itu surat sokongan keluar, you orang punya pejabat PMX punya pejabat keluar itu surat, lepas tu nak salahkan orang lain. Hari tu bila surat keluar, PMX cakap, oh itu benda tu kita ada bagi warning sama dia lah, inilah itulah. Sekarang bila video keluar, sekarang tiba-tiba SPRM masuk, tangkap sama dia, tangkap sama Albert T, tangkap sama itu satu lagi perempuan. Semua luar punya government luar punya geng, semua itu GRS dekat Sabah pun luar punya geng juga. Tak tahu itu video sekarang tak jelas lah, inilah itulah, tak cukup bukti lah. Tapi you sembang pasal PAS dengan Mahathir. Ini menunjukkan kebaruahan. You punya baruah punya level lah. Postpaid punya baruah punya level lah. Benda yang hitam pun boleh kasih putih tau. Hebat lah you Harun. Saya dah bagi tahu dah. Video tu panjang. Rakaman video tu panjang. Dia tak keluar habis lagi. Kan saya dah bagi tahu. Saya tak tengok lagi. Saya tak tahu. Tapi dengar-dengar. Rakaman tu panjang. Jadi tempoh hari. Kan sudah tayang. Terputus pula. Jadi, kita pun tengoklah macam ni kan. Rakaman terbaru ni. Hari ni keluar lagi baru. Kemaluan yang memalukan. Korang dah tengok? Hari ni keluar pula yang mana? Perempuan dalam tu, Sofia Rini ke mana-mana? Sofia Rini ke? Dia sahkan pula. Anwar arah Sam Ketot. Patutlah kenapa Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim. Dan ramai pihak suruh siasat Anwar Ibrahim. Sebab nama Anwar Ibrahim dalam video tu. Dan hari ni lagi jelas pengakuan Sofia Rini itu penglibatan Anwar Ibrahim. Wow. Kau tak tengok lagi? Kau tak tengok tak apa. Kau pergi dekat dalam Telegram Tiwala Bot. Ada video dia. But saya nak bagi dengar. Ini pengakuan yang mana disahkan. Dia tak baca tag sayang. Dia tak baca tag. Ini disahkan. Bahawa Anwar Ibrahim arahkan Sam Ketot untuk sign surat sokongan tu. Supaya Anwar tak terbabit. Jadi Sam Ketot ni buat je lah. Sanggup Sam Ketot jadi kambing hitam kan? Kenapa dia sanggup jadi kambing hitam? Siapa tahu? Bagi dengar lah. Okey Kak, saya mau tanya kamu pasal ini baru-baru ni berita yang tengah berhubung Samsul Iskandar ni lah. Itu yang surat tu? Information surat tu kan 2024. Okey. I tahu pasal surat tu. Jadi surat tu dah viral 2 kali. First viral tahun awal tahun ke hujung tahun lepas? Tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni tak ingat. Tengok dia viral 2 kali. Hujung tahun lepas ke atau tahun ni? Tengok awal tahun. Itu surat tu saya tengok berita lah. Ini menurut berita lah.
Yang surat tu ada 6 surat ke 1 surat? 6 kontraktor. 6 kontraktor. 6 kontraktor dalam 1 surat? Ya. Oh, bukan 6 surat? Bukan. 6 kontraktor dalam 1 surat. Dalam 1 surat? Ya. Sign ni siapa sign? Memang Samsul sign. Surat dia lah. Dia sign? Ha? Kenapa dia, bagaimana benda ni boleh keluar? Dia boleh sebenarnya dedak? as information pasal masa first and second dia Anwar naik, Ha? kan ramai yang minta sokongan daripada dia. Ha? Dia tak nak sign. Okey. Dia semua suruh Samsul sign. Anwar suruh Samsul sign. First and second year. Okey. Samsul, semua Samsul sign. Meaning now 2023, 2024 Okey. semua Samsul sign atas arahan bos. Anwar arahkan dia sign? Ya. Ini siapa yang bagi tahu? Samsul bagi tahu kamu? Memang pun. Samsul sendiri bagi tahu Ya. kamu? I cakap dengan you sebab itu, sebab masa dia sini cerita dengan I. Dia cakap dengan I memang masa first year and second year memang setiap kali orang minta surat, orang minta dia akan panggil. Kita Samsul, dia buat satu surat proper, dia bagi. Anwar panggil dia tak? Ya, panggil. Untuk projek ni. Lepas tu dia suruh bagi kat Sekot. Dia kan nak bawa Sekot. Sebenarnya ikutkan surat tu is legit tau. Bukan masalah apa pun. It's a legit surat sebab dia hantar surat kepada Sekpol. Bukan dia hantar surat kepada menteri. Dia hantar surat kepada Sekpol Kementerian Kesihatan. Standard sebenarnya prosedur surat tu. It's a standard procedure. Bukannya benda prosedur yang di luar. Tak ada. Jadi sekarang ni Samsul kaya raya lah. Mana dia? I tanya dia. Dia kata memang dia atas arahan bos. Siapa suruh? Dia tak dapat apa tu. Hari tu Samsul kaya raya tak? Tak, mana ada. Tapi kenapa Samsul sanggup jadi kambing hitam? Guys, persoalan yang pertama. Kenapa Samsul sanggup jadi kambing hitam? Come on. Come on. Come on. Why? Huh? Ikut saja apa arahan Anwar. Guys. Dia kekasih lama ni, dia ada lekat tau. Kekasih lama ni, dia lain tau. Kekasih lama bunga lawang ni, dia punya rindu lain macam tau. Saya pernah tanya dengan orang-orang macam gini, dia lain. Ini, tak tahulah kau tengok. Malah sekarang kau tengok Sam Ketok, kau kata tak selera. Kau tengoklah dulu-dulu. Kau tengoklah dulu. Kau tengok sekarang ni, dia naik RZ macam gitu. Dulu-dulu kau tak tengok, dia naik Vespa. Sekarang ni kau katalah tak segak pasal dia naik RZ. Gambar masa dia naik Vespa dulu. Kau dah tengok? But, ini mengesahkan. Siapa yang ajar? Anwar Ibrahim. Nampak? Itu sebab, kenapa? Pejabat Perdana Menteri ni, pusat rasuah negara, lubuk rasuah. Fitnah. Ini kalau kena Wan Hadi Harun ini, dia kata itu hanya surat sokongan. Saya bagi tahu lagi sekali. Saya tak pernah lah menjadi pegawai khas kepada Perdana Menteri ke, tak pernah. Tapi pengalaman yang saya ada daripada 2008 ni sampai sekarang ni, alhamdulillah lah. Banyak benda yang saya tahulah. Dan ramai agak orang dalam ni, orang politik tahu. Ibarat kalau kita minta projek ini, dapat surat sokongan setiausaha politik, itu adalah arahan daripada Perdana Menteri. Daripada dulu lagi. Betul tak? Setuju tak? Surat sokongan yang mana setiausaha politik bagi ni, itu Perdana Menteri lah yang bagi. Sebab setiausaha politik takkan buat suka-suka dia. Itu sebab bezanya. Waktu zaman Tun Mahathir saya bagi tahu. Tak ada projek-projek ni semua. Yang ada tu lah bantuan sekolah lah, beasiswa lah. Itulah powernya setiausaha politik. Datang mangkuk-mangkuk ni semua, projek lah. Nampak tadi dia kata, 6 kontraktor. 6. Oh, jangan ini surat sokongan tu biasalah. Bang, kalau surat sokongan tu untuk beasiswa ke, untuk orang susah ke, lain lah. Ini surat sokongan setiausaha politik Anwar Ibrahim kepada kontraktor untuk projek. Kata tak ada direct nego, kata telus, kata lawan rasuah. Itu menantang apa? Jadi, tak habis lagi. Belum. Right. Itu baru sikit. Sedengar panjang ni. Siap goreng kopuk lekor, makan kopuk lekor lagi. Cecah lagi lah. Buat kopi, sambung lagi borak. Video ni, tak habis lagi. Ni belum cecah kopuk lekor lagi. Ada minum kopi-kopi sampai minum kopi sambung. Ni. Tukar position lah. Perempuan tu siap baring menyandor. Baring menyandor belum lagi. Ni baru duduk. Menyanduk. Video ni panjang. Video ni panjang lah yang.
Tapi bukan selak file lah macam Salim kunyit tu, bukan. Tak habis lagi. Sebab itu, Anwar ni, dia takut. Dia dalam ketakutan. Sebab, terang-terang dia arahkan Samsul Iskandar. Itu sebab bila Sam Ketot letak jawatan, konon-konon nak menyelamatkan Anwar Ibrahim, keluar video daripada Albert. Yang mana dia orang semua tak tahu ada video. Saya pun tak tahu ada video ni. Betul tak? Kita tak tahu. Tapi membuktikan pelibatan Anwar Ibrahim dalam skandal rasuah pejabat Perdana Menteri. Nak cakap apa? Tak nampak lagi Anwar tu bapak rasuah negara. Dia bapak rasuah negara. Tapi malangnya pula, Azam Belen buah pinggan sebelah tak nak siasat Anwar Ibrahim. Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim. Kenapa Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim? Kenapa dia tak nak siasat Anwar Ibrahim? Siapa tahu? Kenapa Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim? Come on. Why? Kenapa? Kemaluan yang memalukan, Anwar dah malu dah. Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim. Macam mana nak siasat Anwar Ibrahim? Nama Azam Belen pun kena petik. Makan popcorn dah. Nama Azam Belen pun kena petik. Azam Belen pun terlibat sekali. Aduh. Budak perempuan ni betul lah. Dia tak baca skrip Dia tak baca skrip tau. Dia betulkan lagi dia lah. Dalam rakaman ni juga, mengesahkan bahawa Azam Belen buah pinggang sebelah tahu tentang kegiatan rasuah di pejabat Perdana Menteri. Dia tahu kegiatan rasuah, merasuah, dirasuah pejabat Perdana Menteri dipelopori oleh Anwar Ibrahim melalui situasi politik dia untuk projek-projek. Azam Belen buah pinggang sebelah tahu. Tapi kenapa Azam Belen buah pinggang sebelah tak siasat? Sebab dia pun terlibat. Yang mana perempuan ni turut mendedahkan pelibatan Azam Belen. Dia masih jumpa tau. Oh, best. Dia sendiri bagi tahu I. Dia cakap apa? Dia jumpa tau. Dia jumpa Azam Baki. Kes Albert ni sebenarnya dia pun termasuk. Dia pun terlibat. Dia memang terlibat. Okey, apa Azam Baki cakap dengan dia? Okey, sekarang yang cakap dengan you, dia sendiri yang minta kalau boleh ringankan kes you, kalau boleh cuba settlekan sebaik mungkin, jangan sampai benda tu sampai berlarut-larut sampai banyak. Dia tak nak. Tadi kamu sebut kes SPRM, dia ada kes Sabah ni, skandal Sabah ni dia jumpa Azam. Dia jumpa Azam Baki, cakap pasal dia sebab dia pun terkali. Dia bohong tak apa? Dia tak. Dia cakap dengan I, dia pun mendengar. Ifa ada? Ada macam tu. Okey, apa dia kata? Dia cakap masa kes you, actually dia pun kena panggil Azam Baki. Okey, apa dia kata nak Azam Baki? Dia cakap dengan Azam Baki memang dia dah tolong you untuk jumpa Haji G apa semua. Dia bagi tahu untuk bagi tahu Haji G. Ni dia dengan Azam Baki pun baik, bukan dia tak baik. Samsul ada cerita sama Azam Baki tak? Ini arahan K-Max. As information, Azam Baki tahu. You confirm tak Azam Baki tahu? Dia tahu. So, macam mana Azam Belen nak siasat Anwar Ibrahim kalau Azam Belen pun terlibat? Nampak tak? Sebab itulah kenapa saya nak bagi tahu SPRM yang ada ni tak ada guna dah. Sebab Azam Belen. So pegawai-pegawai SPRM yang lain, kau buat apa? Kau buat apa? Kau tak berani nak lawan. Ini salah ni. Badan Pencegah Rasuah komplot dengan geng-geng perasuah ni. Tak ada gampang tu. Betul tak guys? Tak ada kredibiliti dah. SPRM hancur dah. Sebab itu. Ingat balik. Ingat balik Apabila Albert T jumpa Tun Mahathir, Sam Ketot letak jawatan. Konon-konon dah selesai lah. Selamatkan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba petang tu keluar video skandal ni. Yang sebelum ni lah. Yang berapa minit? 5 minit kot. Menggelupu. And then, sehari selepas itu, sekumpulan pasukan taktikal SPRM, acah-acah macam UTK lah, acah-acah konon-konon lah, dengan senjata pun semua, pergi serbu rumah Albert T. Serbu untuk apa? Nak cari rakaman. Cari rakaman. Tak jumpa. Patah balik, cari geledah, tak jumpa. Rakaman video ni lah, video ni. Sebab dia baru keluar 5 minit. Video tu panjang. Tak jumpa. Guys, diorang tengah mencari video. Sebab kau nampak kan? Lagi banyak video tu keluar, lagi ramai yang terburai. Betul tak? Ni dah terburai dah ni. Sikit pedih sayang. Pedih Anwar Ibrahim. Ibarat macam lelaki tu lah yang kat gelagi tu berdarah kat tuala lah. Macam tu lah pedih dia Anwar Ibrahim. Ni penyesaan, kemaluan yang memalukan untuk engkau Anwar. Dengan puak-puak engkau ni lah. Video tu panjang lagi.
Dan apa yang berlaku adalah hari ni guys, Peguam Albert pula dipanggil. Peguam Albert ni tak peguam kena ni. Apakah gila ni? Punyalah mereka terdesak, takut dengan keluarnya video ni. Peguam Albert pun disiasat. Minta handphone, dikatakan timpat. So bagi kau dengar lah. Aku kalau cakap ni kan kata aku fitnah lah, buat-buat cerita lah, rekayasa lah. Kan? Tak ada sebab lah kita nak fitnah-fitnah ni apa semua. Betul tak? Kita cerita betul lah. Gentleman lah. Betul? Dengar. Peguam Mahajud Singh yang mewakili ahli perniagaan Albert A menafikan dakwaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa beliau memiliki bukti penting. Beliau menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar dan keterlaluan serta seolah-olah bertujuan mengelirukan orang ramai mengenai peranannya sebagai peguam bela. Mahajud turut menafikan bahawa beliau mempunyai telefon bimbit yang didakwa milik T sambil menegaskan bahawa dokumen yang diminta SPRM adalah dilindungi oleh keistimewaan komunikasi Peguam Anak Guam. Pegawai itu kemudian mengeluarkan 2 notis baharu yang menurutnya menunjukkan bahawa percubaan awal untuk memaksanya hadir tidak mempunyai asas undang-undang. Notis baharu itu memerlukan kehadirannya di bawah Seksyen 30-1-A Akta SPRM 2009 selain menuntut dokumen tertentu serta sebuah telefon bimbit di bawah Seksyen 30-1-B Akta sama. Sehubungan itu, beliau berkata akan hadir di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada jam 10 pagi ini untuk memberi keterangan. Guys. Cari-cari tak jumpa. Geledah rumah Albert tak jumpa. Sekarang panggil peguam. Tak nak benda tu terdedah. Azam Belen buah pinggan sebelah. Rakyat nak tahu kebenaran. Biarlah video tu terdedah. Yang kau takut kenapa? Kalau tak salah, tak payah takut. Kalau tak salah, biarlah video tu terkeluar. Kita nak tahu. Kita nak tengok. Kita nilai sendiri. Tak ada siapa paksa kita pun. Video tu keluar, kita tengok, kita fikirlah. Yang kau nak takut, kenapa Azam Belen? Betul tak? Saya tanya dengan korang. Korang sebagai rakyat, korang nak tahu tak video tu? Ataupun korang tak nak video tu keluar? Come on. As a rakyat, kau nak tengok tak video ni, yang rakaman Albert ini? Ataupun kau bagi tahu tak payah keluarkan lagi video Albert tu? Saya nak tengok, nak tahu. Menarik ni. Tengok sambil makan popcorn ni. Kan? Kita nak tahu. Kita nakkan kebenaran. Jadi guys, kalau mereka tahap macam gini, takut, salah lah. Itu je. Bersalah lah. Tapi guys, apa yang dia orang susah-susah sangat? Azam Belen buat pinggan sebelah. Yang kau susah-susah sangat pergi serbu rumah Albert lah, pergi tangkap dia lah. Kau pergi heret nak panggil peguam dia lah, kau nak pergi geledah lah, minta telefon lah, cari rakaman video, cari dokumen. Apa kau susah-susah ni? Azam Belen buah pinggan sebelah. Kalau kau betul-betul gentleman, kau pergilah jumpa Tun Mahathir. Betul tak? Jumpalah Tun Mahathir. Sebab dokumen dengan video tu ada rumah Tun Mahathir. Ada rumah pula. Ada pada Tun Mahathir. Ingat tak? Kita tunjuk video lah. Ini korang lupa ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang peniaga yang terlibat dengan permintaan untuk kawasan Lombong di Sabah telah datang jumpa saya. Bukan saya jemput, tapi dia datang. Dan dia datang untuk memberi kepada saya bukti-bukti bahawa rasuah berlaku di Sabah waktu ini. Dan dia melibatkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Bahkan dia sebut nama Anwar Ibrahim pun bahawa terlibat yang memberi arahan supaya digunakan duit untuk mendapat sokongan. Jadi kita dengar sebenarnya kerajaan Malaysia ni anti rasuah, tetapi ternampak mengikut-ikut Albert T yang memberi kepada saya dokumen-dokumen, banyak dokumen yang jelas merekod cakapan-cakapan orang tertentu yang menentukan bahawa di Sabah banyak duit digunakan oleh
orang yang cakapan-cakapan orang tertentu ikut Albert T yang memberi kepada saya dokumen-dokumen, banyak dokumen yang jelas merekod cakapan-cakapan orang tertentu yang menentukan bahawa di Sabah banyak duit digunakan oleh orang yang mewakili kerajaan untuk mempengaruhi sokongan kepada kerajaan. Inilah kerajaan yang bercakap berkenaan dengan anti rasuah. Seperti biasa, cakap lain, buat lain. Kata anti rasuah, tapi mereka lah yang terlibat dengan rasuah mengikut Albert T. Azam Belen buat pinggan sebelah. Kau tak payahlah. Kau pergilah jumpa Tuan Mahathir. Pergi tangkap dia lah. Berani? Berani tak? Azam Belen buat pinggan sebelah. Dokumen, video, audio, rakaman. Semua ada dengan Tuan Mahathir. Albert tu dah bagi tahu. Tuan Mahathir bagi tahu. Tuan mengaku. Ada pada dia. Kau dengar kan tadi? Betul tak? Kau dengar tak? Tuan Mahathir bagi tahu dokumen dan percakapan individu. Ada pada Tun. Pergilah jumpa Tun. Takut ke tu? Takut dah tu. Azam Belen. Takut dah tu. Habis dah. Sekarang kita ni sebagai rakyat, kita tunggu video keluar je. Kau setuju? Saya setuju. Kita tunggu video keluar satu. Itu belum video Sam Ketot lagi. Itu baru video perempuan tu atas sofa tu. Video duduk lah, bukan video bukan kau ni. Video Sam Ketot belum keluar lagi. Rakaman Sam Ketot. Ada. Nak tengok? So nak tengok. Keluarkan lah. Dan bukan saja kepada Tun. Benda ni kan dibagi kepada media. Media pun ada. Malaysia Now ada, Malaysia Kini ada. Tak tahu berapa banyak portal yang dapat video dengan dokumen tu. Kita tak tahu. Tapi setakat ni yang keluarkan Malaysia Now lah. Dengan Malaysia Kini kan. So dia orang pun ada video tu. Cuma media ni dia tunggu timing lah. Keluar sikit. Jadi Azam Belen tak payahlah nak gempak lawyer lah apa semualah.